Okay guys, Assalamualaikum. Kepada mak ayah yang nak bercuti hujung tahun ni kan, tapi jangan sampai trip cuti korang rosak disebabkan korang tak sempat nak cek benda basic ni. Jadi dekat sini, aku nak share dekat korang sedikit tips sebelum korang gerak bercuti. Tips yang pertama adalah cek tayar kereta korang. Make sure korang cek angin tayar supaya dia cukup. Sebab kalau tidak, membahayakan keselamatan korang dan buatkan makan minyak yang banyak. Yang kedua, make sure korang cek minyak hitam kereta korang. Hitam tak terlalu gelap ataupun tak terlalu kering. Sebab apa? Sebelum perjalanan jauh, bila minyak terlampau kering, kereta korang boleh jam ataupun enjin akan cepat panas. Yang ketiga, make sure korang isi air penting. Air apa? Seperti air coolant. Make sure air coolant korang ni sentiasa melebihi paras minimum supaya enjin korang tak overheat. Last but not least, make sure korang cek bateri kereta korang. Make sure korang pastikan bateri kereta dalam keadaan yang baik. Jangan nanti bila dah sampai R&R nak start enjin, tiba-tiba tak boleh. Akhir kata, make sure sebelum korang bertolak, korang singgah mana-mana cawangan bateriku.com untuk mendapatkan pemeriksaan dan pemasangan secara percuma. Tapi kalau kata kereta korang standard dekat mana-mana kawasan, korang jangan risau, korang roger-roger je kita orang sebab penghantaran, pemasangan, pemeriksaan adalah percuma hanya dekat bateriku.com. Ingat, percutian lebih tenang dan lebih yakin. Bateriku.com, breakdown buddies.